Allah bagi cuti. Semua orang puasa. Aku ni nak buat apa? Wah, dia dah 9 hari dapat puasa lah. Ramadan ni pun dia dapat target khatam. Bagi golongan wanita pada bulan Ramadan yang tidak dapat berpuasa kerana darah haid ataupun nifas, ini mungkin menyebabkan mereka berasa sedih, tidak dapat berpuasa sebagaimana orang lain. Hal seperti ini pernah berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika haji dan didatangi haid. Lalu Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari, fa inna hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Sesungguhnya perkara ini, iaitu haid, adalah suatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang perempuan dalam kalangan manusia. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi golongan wanita ini walaupun tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana halangan untuk berpuasa, maka boleh melakukan perkara-perkara lain untuk merebut ganjaran dan fadilat yang besar dalam bulan Ramadan. Beberapa perkara tersebut seperti yang pertama adalah mendengar bacaan-bacaan daripada ayat suci Al-Quran. Begitu juga yang kedua, bersedekah. Kerana dalam hadis Nabi SAW riwayat daripada Anas di dalam Sunan At-Tirmizi, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Seafdal sedekah itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, memberi makan ketika berbuka puasa kepada mereka yang berpuasa. Maka ini juga fadilatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyakkan zikir, bersolawat, begitu juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang dicadangkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampunkan dosa, maka ampunkanlah dosa dan kesalahanku. Dan yang kelima, sudah pastilah terus menuntut ilmu, membaca bahan bacaan yang boleh menambahkan ilmu, lebih-lebih lagi berkaitan dengan ibadah puasa. Orang yang berpuasa pun belum tentu amalan dia diterima. Kalau teknologi ni wujud, ibadah aku jadi lebih mudah ke? Atau makin rumit